Okay. Okay. Ini kita nak repair pump tuti ya. Pump tuti dia bocor. Kalau kita tengok kat bawah ni, dia ada menitik area sini. Dia ada menitik. Maksudnya OC dia tu di tahap yang perlu kena tukar lah. Okay. Ni saya ada beli OC dia. OC ni dalam harga RM15 boleh dapat. Okay. Apa perlu kita buat? Kita kena buka casing ni dulu lah. Okay. Kalau kita tengok ni, nampak tak? Minyak. Okay, minta maaf merah gegar sikit. Okay, kalau tengok nampak lah minyak dia keluar. Jadi kemungkinan OC dalam ni, OC yang saya beli tadi tu dia sekali dengan getah sini, gas sikit dalam ni, lepas tu ada OC dalam ni 2-3 biji. Just write it off like a prescription drug. You've been fussing how we never touch, but who can bother with this kind of fussing when we've been walking this blind, frustrated, outdated. What's on your mind? Trouble this time, all on the line. Try trading me places, what would you find? When we've been walking this blind, frustrated, outdated. What's on your mind? So what you're saying is it's not enough. Just write it off like a prescription drug.
servis. Dah siap basuh dah ni. Ni saya dah kertas pasir, kasih clear gasket lama sama dengan penutup ni pun. Okey, ni barang-barang yang dalam dia lah. Saya susun macam ni supaya saya tak terlupa. Okey, mana yang atas, mana yang bawah, yang paling bawah. Okey, ni gasket lama. Gasket dalam ni dia ada dua. Satu yang besar, satu yang kecil. Ni oil seal. Dia ada dua. Satu yang kat sini. Yang besar ni kat sini. Lepas tu yang kecil ni. Yang kecil ni kat dalam ni. Kat dalam ni. Okey. Sekarang tiba masa untuk kita pasang. Okey.